Saya nak tunjukkan dekat sini. Pembelian untuk 1 dinar. 1 dinar. Contoh untuk 1 dinar. Saya nak buat untuk pembelian ansuran mudah 10 bulan. Tuan-puan. 10 bulan. Sebab kita kena tunjuk. Bila kita tunjuk, baru kita akan faham. Okey. Dia dah bagi tahu dekat sini tuan-puan. Pembelian EPP 10 bulan. Okey. Bulanan dia berapa tuan-puan? 249. Tapi untuk bulan pertama kita kena bayar lebih banyak tuan-puan, iaitu RM285. Kenapa RM285? Yang inilah yang kita panggil sebagai EPP premium untuk pembelian easy payment purchase tuan-puan. Dia ada jadual dia juga sendiri. Okey. Kita kena bayar EPP. Dia sekali bayar EPP untuk bulan pertama tu. Okey. Gold premium dia dimasukkan sekali dalam jadual yang pertama tadi tuan-puan. Okey, jadi jangan tidak tahu sebab ramai orang bila dia tengok harga emas tu dia ingat sebulan memang RM249. Tapi dia kena bayar RM285 untuk bulan pertama. Sebab apa dikenakan RM285 itu? Sebab dia bayar sekali dengan kos dia punya gold premium. Okey. Kos gold premium dia. Okey, untuk 1 dinar, gold premium dia berapa dikenakan dekat sini tuan-puan? RM5. Okey, EPP gold premium dia RM5. Sebab yang pertama untuk gold premium dia RM10, lepas tu untuk EPP gold premium dia ditambah lagi RM5. Okey, jadi tuan-puan kena tengok dia punya jadual dekat sini.